Arabia. 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 Welcome to Adam and Yusuf Adventure. Tapi kalau tak lepas juga, baru kita fikirkan next step boleh. Semua saya harap semua lepas lah. Dah check kan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, kita dah naik, insya-Allah minta jauh. Okey, lepas tu nanti lepas tak jimat kita akan check in dekat counter kan. So kita punya pasport tengah buat boarding. Kita tak jimat, lepas tak jimat check in, lepas tu baru turun. Selepas dah immigration. Berbaris untuk check in luggage. Nombek dengan tag. There's so many people here. Careful. Bye-bye, everything. Hi. Say something. Let's go to see aeroplane. Ini ruang yang sangat spacious. Lebih tinggi 100. Ini sangat luas. Dah selesai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia Arabia Airbus A321 Neo 36 seat, 36 row of seats. InsyaAllah. See, bye-bye. Arabia. Arabia. الجود وبشارككم بعض التفاصيل المهمة حول رحلة اليوم. طبعا لسلامتكم ننصحكم بإبقاء عزيمة الوقعات مربوطة أثناء الجلوس تعصبا لحدوث أي مطبات هوائية غير متوقعة. وأذكركم بأن التدخين ممنوع منعا باتا على غرض الطائرة وكذلك دورات المياه. Cuaca panas sekali. Yang mana yang pernah ikut, pernah pergi umrah, boleh nah ya tunjuk ajar sikit ya, berkongsi pengalaman. Dan yang muda boleh bantu jemaah yang dalam 42 orang tambah saya 43 orang.
ya, perlahan-lahan sampailah habis. Dan airport baru, airport yang kita landing ni airport lama, Shimaliah nama dia. Airport Shimaliah yang baru ada di sebelah sana lagi, kita tak nampak. Ya, dan cuma ingat nama saya Ustaz Herwan, ya, boleh tengok di belakang kita punya lanyard tu ada nama, ya, nombor pun ada. Jadi cuma siapa yang nak pakai SIM card nanti di hotel kita boleh beli, ya. Yang kalau nak roaming pun tak ada masalah, kecuali ya di sini ada reservoir kan? Reservoir. Pasir. Kadang pasir ada air, ada batu. So ya dekat tanah, dekat tepi-tepinya warna green, ada pokok tebu. Dekat dengan air. Orang piknik ya, tengok orang piknik. Kita pagi. Subscribe to my channel. Thank you. Bye. See the video.